Bagilah. Sinilah. Aku nak beg kau kan. Weh, janganlah buat aku macam ni. Weh, bagilah beg aku. Tolong boleh tak bagi beg? Weh, Haris. Kau ni kan. Nak buat kau. Tembuk lah. Tak apa. Ha? Sudah. Bagi je. Nak nangis lah tu. Nak nangis lah tu. Come on, Kaira. Nangislah. Kau jangan main-main. Tak, aku tak main-main. Sumpah aku nak sini. Nah, beg kau. Kau faham? Kau asal ni? Kau dah kenapa gatal sangat dengan lelaki orang? Kau nak sangat beg kau ni? Ha? Kau nak sangat? Okey, nak ambil. Beg. Nah. Ambil lah, aku nak tengok. Muka dia dah barang. Banyak homework kan? Dia dah marah. Kesian. Kau nak beg kau kan? Kau nak beg kau kan? No. Ambil! Dalam muka buruk! Cerok kau nak kena? Busuk lah. Ciao. Sampai esok lah cari tu. Dah lewat malam tak balik lagi. Kau berapa nak balik ni? Dah lah tu Khaira. Daripada tadi buat kerja tak berhenti-henti. Biar je lah. Nanti besok Mak Pa buat. Tak apa, Mak Pa. Sikit je ni. Khaira kuat tau. Semua benda Khaira boleh buat. Mak Pa jangan risaulah. Lainlah macam Mak Pa tu. Duduk kat dapur. Pagi sampai malam. Kena masak itu, ini. Menggoreng macam-macam. Lagi penat tu daripada Khaira. Jangan risaulah. Mak Pa. Hari ni Alhamdulillah kan? Ramai gila orang datang kedai ni tau. Wah, murah rezeki Mak Pa. Abang Piang pun sama juga tau. Tak menantangan dia hari ni. Kuih tiaw goreng yang paling meletop. Alhamdulillah, Khaira. Yang penting kita usaha. Rezeki tak akan bergolek ya. Betul tu Pian. Alhamdulillah. Betul-betul murah rezeki kita ini kan? Alhamdulillah. Acah-acah baik pula kau kan? Kau tengok nasib kau. Jom. Gerak. Gerak! Astagfirullahalazim budak-budak ni. Bang,
Dah makan ubat ke? Belum lagi. Saya ambilkan Tak payahlah. Nanti aku makan sendiri. Kau pergi masuk dulu. Apa kesian lah tengok Khaira ni. Kenapa? Tak kata penat ke? Pagi sekolah, tengah hari tolong Pak Ali, malam tolong Mak Pa pula. Khaira ni kan macam robot tau. Mak Pa tengok. Robot tu pun boleh habis bateri. Ni Khaira pakai bateri apa tak habis-habis ni? Mak Pa, Khaira ni bukan robot tau. Lebih hebat daripada robot. Tak payah guna bateri pun. Ni macam cerita apa Piramli kata kan? Tengok. Tengok ni Urat dawai, tulang besi. Amboi, macam cerita Piramli lah sangat. Dah, jom balik. Khabar. Okey je. Kalau bukan Khaira yang tolong, ibu ayah siapa lagi? Kenapa tak boleh start pula ni? Aduh, janganlah buat hal. Aduh, kenapa pula ni tak nak start? Dah pukul berapa ni? Macam ni kita nak balik kalau macam ni? Kita jalan kaki. Terima kasih Abang Pian. Bye Mak Pa. Lewat balik. Siapa yang hantar tu? Mak Pa ada kat dalam dengan Abang Pian dan Abang... Ya, jangan pandang macam tu. Dia takut. Betul. Mak Pa ada kat dalam kereta. Abang Pian hantar sebab kita Mak Pa rosak. Ayah nak? Mak Pa bungkus kan? Tak payah. Sebab untuk besok je. Ibu? Ibu nak? Adik boleh hidangkan? Cak. Ayah. Ni. Adik dapat upah lebih hari ni. Sebab ramai gila dekat kedai Mak Pa tau. Simpan je duit ni. Aku boleh cari sendiri. Ibu. Ibu simpan. Beli barang dapur. Adik masuk dulu. Ya Allah, jangan dipicit jerawat tu. Picit-picit macam tu berbekas nanti susah nak hilang. Alah ibu ni, habis tu nak berapa lama lagi jerawat tempel kat muka adik? Ni lah punca orang tak suka adik tau. Puas saja. Mana ibu? Macam nak hilangkan jerawat batu ni? Lagi banyak darah dekat muka adik ni, makin menyusahkan hidup tau. Ngeluhlah, ngeluh. Kan ibu dah pesan dah. Jangan mengeluh. Terima je apa yang Allah bagi. Yang penting bukan rupa paras. Tapi budi bahasa dan apa yang ada dalam hati tu. Hati kena bersih lah. Itu je jawapan ibu. Tahu. Pasal ni lah orang kat sekolah semua tak suka dengan adik tau. Pedulikanlah apa orang nak cakap, Khaira. Ini semua dugaan daripada Tuhan. Kamu tabah je lah. Mungkin Allah nak uji kamu sebab mungkin ada sesuatu dia nak bagi. Sabar je lah, Khaira. Sabar tu ada. Bersyukur pun ada Pak Ali. Cuma itulah. Khaira tak faham lah dengan diorang tu. Asal lah suka kacau Khaira. Khaira tak kacau pun hidup diorang tau. Kenapa? Sebab muka Khaira ni hodoh. Diorang boleh hina. Mentang-mentang Khaira ni miskin. Macam tu. Jangan cakap macam tu. Miskin ke kaya ke sama je. Cuma nasib kita je berbeza. Itulah yang namanya ujian.
Khairah, barang makcik dah siap dah? Dah, Cik. Ni. Berapa ni? Pak Ali. Semua sekali tadi RM25. RM20. Okey, tak apalah. Simpanlah baki duit tu. Buat Khairah belanja sekolah. Tak apalah, Cik. Tak apa. Sebab Pak Ali pun bagi saya upah. Itu Pak Ali yang kasih. Ni makcik yang nak bagi. Alah, ambil je lah. Rezeki pada Allah tu. Terima kasih. Kan? Ni. Tengok tu Aiman. Budak Khairah tu sanggup susah payah tolong keluarga dia. Bukan macam kau ni duk melepak sana sini dengan budak macam-macam bukan tu. Tak datang kasih langsung. Cik, tak adalah. Aiman dekat sekolah dia baik. Dia banyak buat aktiviti bagus. Iyalah tu Khairah, boleh percaya sangatlah kan. Okey, tak apa, Cik balik dulu. Terima kasih ni Khairah. Khairah mana? Dia dah tidur, bang. Mesti dia letih sangat tu. Sepatutnya kita yang kerja untuk anak kita, bang. Ni anak kita pula bersusah payah untuk kita. Kesian Kak Khairah tu. Dia tak merasa pun hidup senang macam anak orang lain. Ada hikmahnya benda ni berlaku. Kita reda je lah. Duit ni. Bagi balik kat dia. Aku tak perlukan duit tu. Abang tak nak, tak apalah. Saya pegang. Ya? Khairah! Salah dia ni. Asal laju semacam je best friend kau tu. Sibuknya dia ni. Nampak aku. Cepat best friend kau. Mesti banyak job kat luar tu. Memang tak ada kerja lain Aduh. Tak, sekarang apa masalah korang ni? Kenapa tak boleh? Saja nak borak-borak dengan kau, Diana. Marahlah, babe. Ada masalah ke? Tak ada. Saya tanya awak. Ada masalah ke? Tak ada. Kalau macam tu saya teman awak sampai ke depan pagar. Susu. Jom. Ayu, kita balik dulu ya. Aris. Mana dia? Dah belah. Masih lepas kudu. Takutlah tu. Tak apa. Dia ingat dia boleh lepas saya ni. Alah, Bu. Bolehlah, Bu. Ni adik baik tau. Boleh? Boleh? Oh? Buruknya perangai anak dara ni. Minum tu duduk. Alhamdulillah. Bolehlah. Adik. Adik kena banyak-banyak sabar. Hidup kita sekarang ni memanglah susah. Tapi ibu bersyukur sangat apa rezeki yang Allah dah bagi kat kita. Ibu tak nak adik berhenti sekolah. Susah macam mana sekalipun. Ibu nak adik teruskan belajar sampai habis. Tu. Ayah tu tengah usahakan nak bayar yuran sekolah adik kau. Sebab tu lah, Bu. Ibu tengok kesian dekat ayah tau. Nak kena bayar yuran sekolah, nak kena cari kerja, cari duit, nak kena hantar ambil adik pergi sekolah lagi. Aduh, tengoklah keadaan ayah tu. Tengok tak sihat, ibu pun tak sihat kan. Adik rasa tak semangat nak pergi sekolah pun. Tak nak bebankan ayah. Dan sekarang ni adik reda dengan keadaan kita. Dan mungkin dah tertulis untuk adik pergi sekolah. Boleh, Ibu?
Terima kasih, Tok. Sama-sama. Tak banyak ini, Tok. Musim hujan, Lias. Buah pun tak berapa menjadi. Kau kena bersyukur, Lias. Daripada tak ada apa-apa kan. Ni. Bila kau dah habis kerja kat sini, kau datang rumah aku. Tolong bersihkan kat belakang rumah tu. Janganlah kira sangat pasal duit. Ingat pahala tu. Kau pergi dulu. Adik pergi sekolah kan, adik boleh kerja banyak tau. Lepas tu gaji pun banyak. Bolehlah, Bu. Dah. Tak payah nak pujuk-pujuk ibu macam tu. Adik, dengar ni. Hanya ilmu yang boleh angkat martabat kita ke tempat yang lebih tinggi, Dek. Adik kena belajar sungguh-sungguh sampai masuk universiti. Adik ni tak nak ke ubah nasib keluarga kita? Bukan adik tak nak, Bu. Tapi... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tak sempat nak ambil kau tadi. Alhamdulillah. Ada duit sikitnya. Buat bayar Irwan. Nanti yang lebihnya aku ikhtiar. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Maaf sebab selalu bebankan ayah. Dah tanggungjawab aku. Adik, cuba ikut semangat ayah ni Berkorban apa saja. Usaha selagi mampu. Allah tu kan maha adil. Okey. Kalau macam tu kan, Bu. Ibu doakan untuk adik supaya adik takkan putus asa untuk keluarga kita. Tapi kan, Bu? Bolehlah. Boleh apa? Kau gatal nak kahwin dah? Tak! Mana ada, bukanlah ayah. Adik tahu siapa? Makcik Asman! Ibu, ayah, Makcik Asman datang! Rindu tak nak darah ni. Kenapa aku ni? Ni semua boyfriend kan? Boyfriend. Ada buat tanya. Susah je. Jom, masuk. Boleh? Ayah pergi kerja elok-elok tau. Bawa motor hati-hati. Ni. Gentle lah. Okay, Mari. Khairah. Oi, Jawad. Dia buat bodoh tu dengan aku. Weh, kau pekak ke apa? Tepilah. Suruh aku tepilah. Aduh. Muka kau ni dah buruk. Pekak. Nak sombong dengan aku kan? Uish. Busuk mulut kau. Alamak. Kau gosok gigi kita ni. Zan. Perempuan macam ni kau nak? Minta nombor dia. Jap. Macam mana nak minta nombor phone? Ini kan miskin. Telefon bukan ada pun. Kau gila ke apa, Riz?
Tak senonoh lah. Orang gaji aku lagi cantik lah daripada perempuan ni. Aduh. Buat melu kaum je lah. Kan? Betul tak? Aduh. Habis? Kalau dah habis aku nak gerak. San. Jap. Bawa apa pula ni? Asal bau mesin rumput lah. Hanyir tu. Bau hanyir. Hanyir ikan weh. Ish, kau ni cek balik tu badan kau. Allahu Akbar. Alah, kenapa pula ni? Allahu Akbar. Allah. Jap lah. Tak payah semua sangat. Kau ni sombong dengan aku kan? Aku nak beli motor bapak kau boleh tak? Motor bapak kau saya buat kan? Sedap kau kan? Belum start lagi, dah barang tu. Aduh. Aiman. Dia? Aiman kat belakang. Aiman? Diri tegak sini kenapa? Tak backup dia? Man. Cakap dengan aku, kau nak join geng kita orang kan? Kalau kau nak join geng kita orang, aku nak kau hina dia sekarang. Tak kena hina lah ni. Kera. Muka awak kan? Macam cikgu kat belakang tu. Cikgu kat belakang tu. Cikgu kat belakang tu. Blok. Suka sangat hina aku kan? Hinalah. Hina sepuas hati korang. Aku tak akan makan semua hina korang tu. Bang? Jauh ke abang tolak motor? Sempat hantar Khaira? Sempat. Bang, abang pergilah masuk rehat. Aku kuat lagi. Boleh buat kerja. Yang pentingnya kita usaha. Bang, abang sihat ke? Sihat. Kata Asmah nak datang. Jadi ke? Yelah, sepatutnya. Tapi saya pun tak berapa yakinlah dengan apa yang dia cakap itu. Lagipun, hubungan kita kan dah terputus dengan keluarga saya. Eloklah kita eratkan balik silaturahim tu. Aku pun salah juga. Tapi jodoh pertemuan tu kerja Allah, bang. Nanti kalau Asmah datang kan, kirim salam je. Nanti bincanglah elok. Lagipun kalau kita mengalah, tak ada ruginya. Aku pergi dulu. Bang, bekal ni. Abang tak sihat ni. Saya risaulah, bang. Jangan risaulah. Allah bersama dengan kita. Baik-baik, bang. Selamat pagi, Najwa. Jangan kebusuk. Mana Pal? Lah. Kau parah ke gelak ke depan kelas aku? Dah ada ni kan. Kau buat apa kat kanan? Kenapa kau pandang aku? Aku buat apa? Tangan aku.
Aku tak apa. Kau tunggu bila aku ada bukti. Siap semua. Takut ni. Taklah, senyumlah. Weh, kau ada RM2 tak? Haris buat apa kamu? Alah, biasalah tadi aku nak tutup. Lepas tu tiba-tiba tertarik kursi. Lepas tu aku terjatuh semua benda. Tak buat apa lah. Punggung aku sakit. Aku tak faham lah sejenis manusia yang tak ada hati perut langsung. Kau biarkan aja kan? Apa yang kau bising-bising ni? Yang patut bisingnya aku, yang patut marahnya aku. Aku okey je. Kara, diorang dah menampau dah. Kau pergilah buat report dekat cikgu. Kat sini ada banyak mata-mata tau. Kau ada banyak bukti. Weh, kau semua nampak tak ada orang ke dalam kelas ni? Weh, pengawas. Kau nampak ke apa dia buat kan? Ni aku cakap dengan kau lah. Tak payah. Kau tahu kan semua orang takut dengan Haris. Tak berani. Takut? Semua takut dengan Haris? Dalam kelas ni kita ada 1, 2, 3 lah. 3 pengawas, 3 baju biru. Kau orang buat apa? Belajar. Apa yang kau belajar? Ni cakap pasal belajar. Kau punya mulut kau dah siapkan dulu. Kau tak siap lagi kan homework? Sekarang ni? Lantaklah pasal homework. Aku tak heran lah. Cikgu nak datang nak pukul aku. Biarkanlah. Sekarang ni aku tak puas hati dengan Haris. Apa hal perangai dia macam ni? Banyak kelas semua nak takut dengan dia. Apa masalah korang? Tadi pun... Kau ambil homework aku, kau salin. Okey? Aku dah tahu dah. Kau mesti lepak kat sini. Sini je tempat yang layak untuk aku. Kau ni kenapa beremosi ni? Tak payahlah. Tak adalah, semua sama je. Habis tu aku duduk sini, aku pun tak layak. Kau buat bekal apa? Mak aku masak bihun goreng. Masak? Boleh? Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Patutlah kau tak beli makanan kat kantin kan? Mak kau masak sedap. Kau tak tahu tak? Lagi sedap kalau makan dengan telur. Tak apalah, tak payah. Tak payah. Kau tahu tak? Bihun goreng makan dengan telur lagi sedap tau. Cubalah. Tak apa, kau ambil lah. Payahlah. Mira. Bihun goreng kau tu kosong. Makan sedap. Asal kau baik sangat dengan aku. Suka hatilah. Sebab kau kawan baik aku dunia dan akhirat. Makan. Bangun semua. Assalamualaikum, cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Duduk semua. Kerja rumah semalam. Letak atas meja, cikgu tengok. Nasib baik kau dah buat tadi. Mana kau letak sini Weh, tak ada pun. Aku letak bawah meja. Sumpah aku letak balik. Kejap. Bagus. 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 Kara, buku mana? Ada cikgu. Saya memang dah siapkan dah, cuma... Yalah, kalau siap letaklah atas meja. Ada ke tak?
Saya betul-betul dah siapkan cikgu. Saya tak jumpa. Macam mana boleh tak jumpa kalau dah siap? Ha? Kalau bawa mesti ada letak atas meja. Cikgu, saya nampak dia buat kerja sekolah tadi. Diana, jangan duk backing kawan awak ni boleh? Tak, saya tak backing. Diam! Saya cukup pantang tau kalau orang tipu macam ni. Tak buat kerja kata buat kerja. Awak datang sekolah ni untuk apa, Khaira? Ha? Nak belajar ke main-main? Saya memang betul nak belajar, cikgu. Kalau nak belajar, buku tu mana? Tapi betul saya dah siapkan kerja saya. Kalau cikgu tak percaya, cikgu boleh hukum saya. Cikgu hukum. Baik. Sebagai denda, Khaira, dengar sini. Awak berdiri kat luar tu sampai habis waktu saya mengajar. Faham? Sekarang! Ingat semua tugasan yang cikgu bagi, esok cikgu nak tengok. Faham? Bangun semua. Terima kasih, cikgu. Khaira, masuk. Duduk. Khaira, kau jangan risau tau. Aku dah salin apa yang cikgu tulis. Nanti kau tiru aku Pedih lah, macam mana buku kau boleh hilang? Baru je tadi aku tiru kau. Entahlah. Aku tak tahu macam mana buku tu boleh hilang. Apa masalah kau? Ya? Diamlah kau. Weh. Tenang kau. Pekat kan? Kenapa? Aku nak ni. Ni. Tebal sikit tau. Ada banyak lagi cara aku boleh buat untuk aku puaskan hati aku. Buku aku. Kau kan? Kau jumpa cikgu ke? Kau cakap apa dengan cikgu? Aku cakap amal lah. Aku bagi tahu buku dah jumpa. Ada orang ambil. Kan settle. Tak payahlah nak kena balas. Kau bagi tahu ke hari saya ambil? Aku bagi tahu. Biarlah. Biar dia kena-kena. Dia boleh kacau aku bila kawan baik. Kau ingat aku tak boleh kacau dia? Kau ni, kenapa kau nak tahu? Kau tak tahu? Dia memang sentiasa bagi aku. Itu bukan biasa. Aku tak nak cakap pasal dengan dia lah. Penat. Kaya, kenapa kau takut sangat dengan dia ni? Kau tak payah nak takut sangat. Boleh tak? Tapi macam ni, kalau dia kacau kau ke apa, kau bagi tahu aku. Tahu lah apa nak
buat kat dia. Bye. Dia aku. Okay. Haris, dia dah tengok Khairah pergi. Serius ah? Tu nampak tu. Dah pergi. Ayo, jom. Nah. Betul. Weh, apa ni? Kau ni kan asyik nak belanja aku je. Tak payah. Mana aku macam ni? Setiap hari kau nak belanja. Biarlah, aku nak belanja, apa salahnya? Aku belanja kau sebab kau banyak tolong aku buat kerja sekolah, lepas tu kau teman aku. Banyak lagi lah? Aku kawan dengan kau ikhlas lah. Tak payah nak belanja-belanja aku bagai ni. Aku nak kau doa untuk aku je. Itu pun dah cukup dah. Doa untuk dunia akhirat sahabat selama-lamanya. Dah minum. Cuci dulu tau. Eloklah tu. Kau kena doa banyak-banyak sikit untuk kawan kau seorang ni, Diana. Khairah. Aku tak sangka kan kau sanggup buat macam tu. Tengok kau ni, aku tak sangka ada lelaki sanggup jamah tubuh badan kau ni. Apa kau cakap ni? Kau. Bapak tak tahu pula. Kesian. Dah desperate sangat lah tu kan, nak duit. Sampai sanggup jual badan. Ni longkang. Apa masalah korang ni? Mulut kau jangan longkang sangat. Kau jangan melampau ke tak? Kau ada bukti? Apa bukti kau ada? Babe, bukti? Bukti ada. Jangan risau lah. Ni? Ni ada bukti? Bukti. Setakat kertas kosong macam ni, lebih baik kau belah pergi main tampal-tampal. Cakap kertas kosong. Tada! Ingin mendapatkan perkhidmatan seks daripada saya? Hubungi Khairah binti... Ambillah, simpan. Kau ada banyak lagi. Jom. Bukan. Jangan aku tak buat benda tipuan. Sumpah aku tak buat benda ni. Aduh, dah melampau lah. Siap ada nama kau lagi kat dalam ni. Naufal, tak apa. Kau jangan risau. Aku minta tolong Naufal Hei, Khairah. Jadi disiplin panggil sekarang. Masuk. Khairah, kamu tahu kenapa saya panggil ni? Tahu, cikgu. Tapi sebelum cikgu nak cakap, saya nak cakap pasal benda. Ni. Benda ni. Tengok. Ambil.